Selamat pagi, penonton setia TV PSS Studio Sakti. Saya Oliviana sedang berada di pusat undi untuk membawa liputan langsung pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan 6 SMK Lubang Miri. Berita terkini dari pusat undi, di mana suasana pembuangan undi dijalankan, kita dapat lihat semangat demokrasi yang tinggi dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Saya sekarang bersama salah seorang pengundi. Bolehkah Cik mengenalkan diri? Nama saya Elizabeth Suri, saya daripada kelas 6 peneliti. Apakah ciri-ciri yang anda cari dalam seorang calon yang akan anda undi? Ciri-ciri calon yang saya akan undi yang bertanggung jawab, jujur dan beramanah. Apakah harapan anda terhadap pemimpin baharu yang akan dipilih? Harapan saya berharap pemimpin dapat menjalankan tanggung jawab dengan tulus. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah kriteria utama yang dicari oleh pihak sekolah dalam seseorang pemimpin pelajar tingkatan 6? Okey, selamat pagi. Untuk pemilihan Jawatan Perwakilan Pelajar Tingkatan 6 yang julung-julungkan diadakan ini baru pertama kali dan diadakan serentak di seluruh negara. Okey, jadi pemilihan YDP antara kriteria yang kami pilih, calon itu mestilah ada akademik yang baik. Okey, rekod kehadiran yang baik, bebas daripada masalah disiplin, berketerampilan, berkepribadian yang baik dan juga menarik. Jadi dia mesti ada sifat pemimpin itu mesti ada. Seterusnya, apakah nasihat cikgu kepada pelajar tingkatan 6 dalam memilih pemimpin yang tepat? Okey, kepada pengundi-pengundi, pilihlah calon yang betul-betul boleh membawa perubahan dan juga membantu dalam pengurusan negara. Terima kasih. Adakah anda bersetuju pengundian ini sebagai negara untuk pelajar menjadi pengundi sempurna satu hari kelak? Ya, sebab dalam subjek pengajian am ada topik demokrasi dan pilihan raya. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran melalui pengalaman. Jadi mereka boleh mengalami sendiri bagaimana pengundian dilakukan. Okey. Saya ingin bertanya, apakah kriteria utama yang dicari oleh pihak sekolah dalam seorang pemimpin pelajar tingkatan 6? Sebenarnya, so terdapat beberapa kriteria yang harus ada pada pemimpin untuk mewakili pelajar-pelajar tingkatan 6 ini ke peringkat dari peringkat sekolah sehingga peringkat kebangsaan. Okey, antara yang telah disentuh oleh pihak KPN, JPN dan PPD adalah seorang kriteria calon pemilihan tingkatan 6 ini pelajar seharusnya daripada semester di kalangan pelajar semester 10. Okay? Dan juga mempunyai latar belakang akademik yang baik. Rekod kehadiran tentu. Okay? So rekod kehadiran harus baik dan juga tiada masalah disiplin dan salah laku. Okay? Dan selain itu mempunyai keterampilan dan kepribadian yang baik dan juga itu antara kriteria yang disentuh oleh pihak atasan. Okay? Dari segi kami membuat pemilihan macam ini. Apakah nasihat cikgu kepada pelajar tingkatan 6 dalam memilih pemimpin yang tepat? Pilihlah pemimpin yang berkaliber, yang bertanggung jawab, yang amanah. Bukannya kita memilih calon dari segi rupa ataupun cara mereka membuat orang ketawa. Tidak. Seorang pemimpin ini yang dipilih haruslah mempunyai kriteria yang bertanggung jawab, menjadi contoh teladan. Bukannya disebabkan oleh populariti. Kalau dia popular tapi dia tak amanah, dia tak pandai buat kerja, dia tak bertanggung jawab, itu pun akan
menjejaskan calon pemimpin yang sebenarnya kita mahu. Okay? Adakah anda bersetuju pengundian ini sebagai latihan untuk pelajar menjadi pengundi sebenar suatu hari kelak? Ya, betul. Ini adalah latihan kepada mereka, pemindahan awal. Okay? Supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selepas ini. Untuk makluman, umur 18 tahun dah boleh mengundi. Jadi dengan pemindahan awal ini mereka akan boleh bersedia dan mempunyai tahu cara-cara proses sebab mereka sudah belajar di sekolah, dan juga latihan yang sesi seperti ini, kemudian di tingkat sekolah ini juga memberi mereka kesedaran dan juga pentingnya sistem demokrasi. Itu yang kita mahu supaya mereka belajar. Dan topik pengundian ini juga ada di dalam mata pelajaran pengujian HAM. Jadi ini adalah sebagai simulasi kepada pelajar-pelajar mereka supaya mereka tahu. Mereka keluar saja nanti mereka adalah pemimpin. Jadi mereka harus sentiasa bersedia. Terima kasih. Saya sekarang bersama salah seorang calon pilihan raya perwakilan Kemenang. Mereka anda perkenalkan diri dan manifesto anda. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Debbie Mirani Anajuya. Saya dari kelas 6 kali ini. Okey, antara manifesto yang saya ungkapkan kepada semua tingkatan 6 yang adalah yang pertama, saya akan menjadi medium kepada pelajar tingkatan 6 untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, saya akan mencadangkan sistem cashless kepada pihak sekolah kerana kita, seperti yang kita ketahui, dekat sekolah ni kan ada banyak kes tuli. Jadi kita mengutamakan pelajar yang menggunakan sistem TNT untuk mengelakkan kes kecurian lah. Dan yang ketiga, saya akan membimbing rakan-rakan saya untuk menyertai berbagai aktiviti untuk menambahkan menambah pangkat PNSK seperti menyertai pertandingan e-carnival dan sebagainya. Seterusnya, saya juga akan mencadangkan kepada pihak sekolah untuk melakukan aktiviti penghargaan kepada tingkatan 6 terutamanya SEM 1 yang mencapai poin terbaik 3.00 lah untuk aktiviti study trip ataupun family day. Itulah antaranya. Seterusnya, apakah visi utama anda untuk pelajar tingkatan 6? Okey, visi utama saya untuk pelajar tingkatan 6 adalah untuk melahirkan pelajar tingkatan 6 yang beradab, bersasiah, berintegriti dan bermoral tinggi. Apakah isu paling mendesak yang anda lihat dan bagaimana anda akan menyelesaikannya jika terpilih? Isu yang mendesak kepada tingkatan 6 ialah isu LCD, di mana kita kekurangan LCD, kita macam berebutlah penggunaan LCD itu. Jadi bagi pendapat saya akan usaha untuk melakukan aktiviti kebajikan ataupun tabungan untuk mengumpulkan dana, dan saya juga akan berusaha untuk menemakan jika bajet saya mencukupi. Itu saja. Terima kasih. Demikianlah laporan langsung dari Pusat Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan 6. Kita dapat lihat hari ini bukan sahaja tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang pendidikan demokrasi yang penting untuk semua warga negara.